Ini adik. Dah lah nak last. Lepas tu sampai pun last. Tapi dia baik. Waalaikumsalam. Lambat kamu sampai. Ini ayah. Ayah kita orang. Jalan jam biasalah. Baru sekarang nak sampai. Kenapa tak esok aja? Ini Angah. Adik nombor 2 aku. Biasalah anak nombor 2. Pelik-pelik sikit. Sorry lah, jalan jam. Biasalah. Cih, alasan. Lah, adik. Kenapa baru sampai? Tak boleh bantu acik masak rendang sekali. Tu acik selaku anak nombor 3 dalam keluarga ni. Tiap-tiap tahun memang acik lah yang masak rendang. Sebab apa? Sebab dia je yang tahu masak. Jalan jam ke cik? Biasalah. Tanya, kalau nak mandi pun tak senang. Ni lah aku. Selaku anak sulung dalam keluarga ni. Along! Dah lah tu. Biar ayah urus rendang. Kamu pergi tolong adik angkat beg-beg dia ni. Tak apa ayah. Tinggal hidang je. Pergilah tolong adik tu angkat. Sikit je ni Along. Biar ayah dia buat. Ada yang buka? Ayah! Weh, siapa rosakkan rendang aku? Takkan aku lah. Kau yang masak. Takkan aku. Adik kan baik. Cok! Sebab kan tak ada siapa nak mengaku sampai racun ayah. Biar Along yang siasat sendiri. Masa kejadian kau buat apa tadi? Kan acik masak kat dapur. Apa motif kau? Tak, cara ni kenapa yang Along yang siasat kami? Kau kat mana semalam masa kejadian? Adik kan kat rumah tengah kemas beg. Buat apa acik racun ayah? Tak salah Angah yang buat pula. Adik kan baik. Adik. Along terjumpa racun yang disyaki telah membunuh ayah yang Along jumpa dalam beg kamu, tahu tak? Tapi Angah. Along terjumpa resit ni dalam bilik kamu yang mana racun harga RM4 yang kamu beli dekat kedai Hassan Talib. Tapi Acik. Kamu yang masak rendang. Jadi kamu berkomplot dengan adik-adik kamu untuk racun ayah. Tapi Long. Cuk! Ayah tahu siapa yang cuba untuk racun ayah dengan rendang tu. Dan orang itu adalah Along! Sebenarnya kesian Along kena tahan malam raya ni. Alah, tak kisah je tu. Biarlah dia duduk dalam kak tu. Entahnya. Dah lah tu. Tak payahlah fikir pasal Along. Apa kata kita makan rendang dulu.